Seorang berdiri jamuan jalan tahun Cina lalu berdiri untuk menggaul makanan. Bisa. Dan tu bukan ibadat lah tuan, itu macam bola sepak kan. Selagi halal boleh makan kan. Tapi tak payah orang Islam ni begini. Kita jangan buat perkara yang nampak macam kita bodoh sudah. Itu kalau benda tu tak kelihatan bodoh, sekadar meraihkan bola sepak orang lalu. Oh, apa khabar? Bagus. Gitu. Malaysia boleh tak? Ada banyak yang tak boleh pun. Tapi benda yang begitu je lah kan? Islam tidaklah mengharamkan semua perkara selagi mana ada adat yang bercanggah dengan. Tapi kita sebut dulu ada libasus syuhrah, dilarang oleh syarak. Pakaian yang menonjol diri jadi lain kita pada orang lain, dilarang oleh syarak. Sekalipun kita orang main pakaian Arab, kita balik pada Mekah tu orang mari satu pakaian pelik. Semua orang Pahmayang tengok. Pergi Mekah lah. Ada lah. Pelik pada orang. Agama ni sebenarnya dia menjadikan manusia normal, tak menjadikan manusia matang.